Soalan 10 di dalam bahagian B melibatkan pengangkutan dalam tumbuhan. Jadi kalau kamu nampak kat sini kita ada rajah 10.1 menunjukkan tisu-tisu yang terlibat dalam pengangkutan tumbuhan. Jadi kita ada sel X, kita ada sel Y, kita ada plat tapis. Jadi kita cuba fahamkan dululah apa yang ada dalam rajah 10.1 ni. Jadi sel Y itu adalah sel rakan. Jadi sel rakan. Jadi kalau nak cantik lagi kan, kita bubuhlah satu sel. Okey. Jadi ini adalah sel daun. Okey, jadi sel daun bersebelahan dengan sel rakan. Kemudian kita ada yang tepi dia tu adalah phloem. Okey. Ni phloem lah. Kemudian setiap satu tu adalah tiub tapis. Tiub tapis. Okey. Ni phloem. Ini adalah xylem. Sel X adalah sel xylem. Okey, jadi proses apa yang berlaku ni adalah proses yang melibatkan pengangkutan sukrosa. Pengangkutan sukrosa dan pengangkutan air dan garam minerals. Kalau untuk xylem ni, dia akan angkut air, garam minerals. Daripada akar ke seluruh tumbuhan lah. Ya. Manakala phloem pula, dia akan angkut sukrosa. Sukrosa daripada daun ke seluruh tumbuhan. Jadi kalau kamu nampak kat sini, nampak sini kita ada sel daun. Jadi sel daun ni akan menjalankan proses fotosintesis dan dia akan hasilkan glukosa, hasilkan fruktosa dan nanti akan ada gabungan mungkin menjadi sukrosa. Jadi sukrosa tu nanti dia akan bergerak masuk ke tiub tapis. Dia akan bergerak masuk ke tiub tapis dan dia akan melalui sel rakan. Okey, dan sel rakan ni dia ada banyak mitokondria lah. Dan tiub tapis sendiri ni pun dia sebenarnya adalah sel, tapi dia tidak ada nukleus. Ya, dan dia ada sedikit mitokondria. Kenapa dia perlukan mitokondria? Untuk pengangkutan aktif. Jadi maksudnya sukrosa ni dia bergerak kebanyakannya melalui pengangkutan aktif. Daripada sel daun pergi ke sel rakan, pergi ke tiub tapis, dia akan bergerak secara pengangkutan aktif. Jadi kamu kena ingat, bila dia bergerak, dia akan mempengaruhi keupayaan air di kawasan tersebut. Dia akan mempengaruhi keupayaan air. Jadi sebagai contoh, kat sini, sebagai contoh, jadi bila ada sukrosa, saya bubuh warna, bila ada sukrosa, warna merah ni kan, ada sukrosa yang datang daripada sel daun masuk ke kawasan tiub tapis tu. Jadi bila ada sukrosa, dia menyebabkan kawasan dalam ni, keupayaan air dia akan menurun. Keupayaan air akan menurun. Jadi dekat kawasan sini, keupayaan air dia tinggi. Ya, jadi dia boleh mengalami pergerakan air secara osmosis daripada sel X pergi ke tiub tapis. Okey, dia boleh bergerak secara osmosis. Dia harap kamu boleh faham lah. Jadi pergerakan air disebabkan oleh keupayaan air. Jadi dekat sini keupayaan air dia jadi rendah sebabkan dia ada pergerakan sukrosa dan sukrosa jadi tinggi di sini. Dia bergerak secara apa? Secara pengangkutan aktif. Jadi keupayaan air akan rendah dekat situ. Keupayaan air dekat sini kat tinggi. Jadi dia akan bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Keupayaan air tadi, kawasan tinggi ke kawasan rendah melalui proses osmosis. Okey, itu untuk soalan 10. Penerangan dia lah untuk rajah 10.1 yang melibatkan pengangkutan dalam tumbuhan.
Okey, kita baca soalan. Terangkan satu penyesuaian sel Y untuk menjalankan fungsi dengan cekap. Jadi sel Y ni adalah sel rakan. Okey, sel Y adalah sel rakan. Jadi sel rakan ni dia mempunyai banyak mitokondria. Kenapa dia ada banyak mitokondria? Sebab dia nak membantu dalam pengangkutan sukrosa daripada sel daun nak masuk ke dalam tiub tapis. Okey, dia kena lalu dekat sel rakan ni. Jadi sel rakan ni dia akan membekalkan ATP. Sebab tu dia banyak mitokondria. Dekat tiub tapis ada tak mitokondria? Ada lah, tapi tak banyak. Ya, jadi dia sel pun dia tidak mengandungi nukleus. Dia hanya ada sedikit kawasan bagi sitoplasma dan beberapa jenis organel. Okey, kemudian kita ada mitokondria menghasilkan atau membekalkan tenaga ataupun ATP. Jadi kita kena biasakan guna mitokondria ni bekalkan ATP untuk pengangkutan sukrosa secara pengangkutan aktif. Tadi saya dah terang. Okey, jadi hopefully kamu faham. Kita pergi kepada soalan 10B. Tisu P dijangkiti kulat sehingga rosak dan tidak berfungsi. Tisu P, iaitu yang melibatkan tisu xylem. Ni sini lah. Tisu P, tisu xylem. Jadi terangkan kesan kerosakan tisu P terhadap proses pengangkutan yang dijalankan oleh tisu Q. Okey. Jadi kita bacalah apa jawapan yang ada ni. Tisu P tu rosak. Air akan tak dapat diangkut. Jadi air tak akan dapat diangkut, tak dapat angkut. Sebab apa? Tisu P rosak. Jadi air itu sebenarnya tak dapat diangkut, dia tak dapat masuk ke dalam tiub tapis lah. Ya. Tak apa, kita baca jawapan ni. Pengangkutan air dari akar ke pucuk atau daun tidak berlaku. Air tidak meresap dari tisu P ke tisu Q. Tisu Q tu ada tiub tapis secara osmosis. Jadi yang saya cakap tadi tu, dia tidak dapat meresap, dia tidak dapat bergerak, diangkut secara osmosis. Okey, dari tisu P ke Q sebabkan dia rosak. Keupayaan air dalam tisu Q atau tiub tapis kekal rendah. Jadi keupayaan dia dalam sini akan kekal rendah sebabkan oleh air tak masuk ke situ. Tekanan hidrostatik dalam tisu Q atau tiub tapis rendah dan tidak meningkat. Jadi tekanan hidrostatik. Jadi kalau air kurang dekat situ, tekanan hidrostatik dia rendah lah. Sukrosa kandungan flum tidak dapat ditolak sepanjang tisu Q atau tiub tapis. Proses translokasi terhenti. Jadi bila air tak bergerak masuk ke tiub tapis, tukar warna hijau. Air tak bergerak masuk ke tiub tapis, proses penolakan dia tu tak berlaku. Okey, proses penolakan dia sepanjang tiub tapis tu tak berlaku. Jadi proses translokasi akan terhenti. Jadi hopefully kamu faham yang tu. Lagi kita pergi pada Rajah 10.2. Menunjukkan sebuah kolam yang terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk. Okay, terangkan mengapa ditanam kangkung dekat sini. Yang tumbuh di tepi kolam tidak sesuai dimakan. Kamu tengok kat sini dia ada kilang. Kilang tu pula ada saluran. Okey, daripada kilang tu dia masuk ke kolam lah. Saya rasa ni kolam lah. Okey, jadi dia ada sisa daripada kilang. Sisa kumbahan. Ya, jadi selalunya bila ada sisa kumbahan ni, di sisa toksik lah. Toksik ni kenapa? Selalunya dia melibatkan pembuangan logam berat. Okey, fosfat logam berat ke? Merkuri. Okey, apa lagi? Tak ingatlah saya. Ya, jadi dia melibatkan logam berat, dia masuk ke dalam kolam tersebut. Jadi sekarang ni kemungkinan ada kangkung. Kangkung ni mungkin dia jenis kangkung yang menjala, kangkung air kan menjala banyak dekat kawasan-kawasan ni kan.
Jadi bila ada banyak kangkung dekat situ, kangkung tu boleh hidup dekat situ. Dan kangkung ni apa dia buat? Dia akan serap logam berat tadi. Dia akan serap logam berat, dan logam berat tu sekarang ni berada di dalam kangkung, dah tak ada dalam air. Bukan tak ada dalam air lah, dia mengurangkan logam berat di dalam air. Jadi lama kelamaan, kalau kilang ni tak terus berterusan membuang sisa kumbahan, kemungkinan kolam tu dia akan semakin bersih lah. Semakin bersih, semakin kurang dia punya logam berat. Sebabkan oleh kangkung tadi dia menyerap. Okey, ini dalam proses bioremediasi lah. Okey, kita ada jawapan dekat sini, kita baca lah. Air kolam atau tanah tercemar mengandungi logam berat. Tadi saya dah cerita. Air kangkung menyerap logam berat daripada tanah dan air. Logam berat terkumpul dalam tumbuhan kangkung. Logam berat dipindah kepada manusia apabila kangkung dimakan. Jadi itu masalahnya. Kalau kangkung tu hidup pada kawasan yang tercemar dengan logam berat, dengan sisa toksik, dalam kangkung tu sendiri kemungkinan ada, bukan kemungkinan lah, memang ada logam berat, sisa toksik tersebut. Jadi bila kita makan, sisa toksik, logam berat tersebut akan masuk ke dalam tubuh badan kita. Dan ini boleh menyebabkan keracunan lah, sebab benda-benda ni, logam berat ni dia racun, dia toksik. Di keadaan ini boleh menyebabkan masalah kesihatan, kanser atau kerosakan ginjal. Okey, itu untuk soalan 10C. Jadi sekarang ni kita pergi kepada soalan 10D. Jadi menunjukkan dua proses penyingkiran air dalam tumbuhan herba. Jadi kita ada proses P, kita ada proses Q. Jadi ini tak ada masalah lah, sepatutnya kamu boleh faham. Proses P ni adalah gutasi, proses Q adalah transpirasi. Ya. Lepas tu dia minta perbezaan. Perbezaan ni selalunya kena bagi dalam kotak. Okey, gutasi berlaku pada waktu malam atau awal pagi. Jadi transpirasi pula berlaku waktu siang atau ketika panas dan berangin. Jenis tumbuhan berlaku pada tumbuhan herba, yang ini berlaku pada semua jenis tumbuhan. Air dibebaskan dalam titisan air, bentuk air dibebaskan dalam wap air. Kemudian struktur pula, air keluar melalui hidatot pada urat daun. Dia macam ada liang-liang lah pada daun tersebut, yang kita panggil sebagai hidatot. Air keluar melalui stoma. Berlaku apabila tekanan akar tinggi. Jadi maksudnya dalam tumbuhan tu, air sentiasa diserap dan ditolak naik ke atas sehingga dia sampai ke daun. Jadi bila dah banyak sangat tekanan air dalam daun tu, dia akan ditolak keluar dalam liang-liang hidatot. Okey? Ditolak keluar dalam liang-liang hidatot. Okey, yang ini dikawal pembukaan penutupan oleh stoma. Okey? Jadi kalau stoma tertutup, transpirasi tak berlaku lah. Kalau stoma terbuka, kalau ada cahaya, ada kekeringan, ada kelembapan, semua tu akan mempengaruhi proses transpirasi. Okey, yang ini air mengandungi atau kaya dengan garam minerals. Air tulen dibebaskan. Sebab apa? Sebab dia menukarkan air itu kepada wap air. Ya, wap air ni. Okey, seterusnya kita ada 10E. Menunjukkan eksperimen gelang kulit yang dijalankan ke atas suatu pokok. Jadi dekat luar, dia adalah selalunya bahagian phloem. Yang dekat tengah ni adalah xylem. Jadi phloem ni selalunya dia akan angkut sukrosa daripada daun. Daun selalu duduk kat mana? Duduk kat atas lah. Daun duduk kat atas. Xylem dia akan angkut air, garam minerals. Dia akan angkut daripada mana? Daripada akar. Akar naik ke atas. Jadi dia tak ada masalah ni. Dia boleh naik ke atas. Jadi bahagian bawah ni tidak mengalami pembengkakan. Sebab apa? Sebab xylem dekat tengah-tengah. Dia bawa air tu naik ke atas. Manakala phloem pula dia akan terhalang. Phloem akan terhalang daripada nak mengangkut sukrosa, daripada nak mengangkut sukrosa pergi ke bahagian bawah tumbuhan.
Jadi lama-kelamaan dia akan mengalami pembengkakan pada kawasan atas ni. Okey, dia akan mengalami pembengkakan kepada kawasan atas. Selalunya orang kalau nak matikan pokok, nak bunuh pokok macam ni lah. Ataupun ada setengah orang dia buat tut. Okey, dia buat tut tu macam mana? Ada pada bahagian ranting-ranting pokok tu atau dahan-dahan pokok tu, dia buat macam ni, kemudian dia letak tanah dekat situ. Okey, supaya nanti kawasan ni dia akan tumbuh akar. Okey, dan dia mengalami pembengkakan. Bila dah ada akar, bila dah ada pembengkakan, dia akan potong lah. Jadi dia dapat satu pokok yang baru daripada tumbuhan induk. Ya, jadi dia ada fungsi dia sendiri. Dan yang ni pula teknik digunakan selalu orang nak buat nak dapatkan pokok baru daripada pokok-pokok yang memang terbukti berhasil menghasilkan buah. Jadi daripada induk tu dia boleh hasilkan anak-anak pokok yang banyak. Okey, kita baca soalan dia ni. Terangkan bagaimana proses biokimia di daun dan pengangkutan di dalam batang menyebabkan keadaan batang yang ditunjukkan selepas 1 bulan. Okey, sel daun menjalankan fotosintesis, boleh markah. Fotosintesis menghasilkan glukosa. Glukosa bergabung dengan fruktosa menghasilkan sukrosa. Sukrosa diangkut masuk ke tiub tapis secara pengangkutan aktif. Sukrosa diangkut dari pucuk ke akar. Pengangkutan sukrosa terhenti di bahagian X atau gelang. Hal ini menyebabkan tisu flum. Hal ini berlaku kerana tisu flum telah dibuang. Sukrosa atau hasil fotosintesis di atas bahagian X. Okey, batang di atas bahagian X membengkak. Okey, kamu baca pun kamu boleh faham. Tadi saya dah terang secara keseluruhan apa yang berlaku kan. Ya, apa yang berlaku. Ni skema jawapan ni saya ambil daripada skema jawapan yang diberikan lah. Ya, jadi ini adalah skema jawapan yang mana pemeriksa dia akan pilih lah untuk bagi markah kepada kamu. Kalau kamu tengok dia ada sampai 9 kan. Jadi dia akan pilih 5 lah daripada 9 ni. Jadi kalau tengok jawapan kamu tu, kamu tulis panjang-panjang, dia akan cuba cari dan tallykan dengan jawapan yang dalam skema. Okey, itu adalah untuk bahagian melibatkan pengangkutan dalam tumbuhan.